بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bertemu kita tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini kita nak membicarakan tuan-tuan dan puan-puan dalam slot 30 hari 30 surah pilihan tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak menceritakan, kita nak tadabbur surah An-Nas. Apa yang surah An-Nas ini? Surah, maksud apa maksud An-Nas? Manusia. Tuan-tuan, An-Nas ini maksud dia manusia. Surah An-Nas adalah surah ke-114, penutup bagi surah di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nas. Tuan-tuan, surah An-Nas ini termasuk dalam surah Al-Mu'awwidhatain, iaitu surah yang mana kita kata surah pelindung bersama-sama dengan surah Al-Falaq. Tuan-puan, menariknya surah ini adalah surah terakhir di dalam Al-Quran. 114 ini adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Tuan-puan, ditutup dengan kisah musuh dalaman manusia. Tuan-puan, manusia, kita sesama manusia ada musuh dalaman kita. Membuka kesedaran bahawa bahaya paling besar bukan di luar, tetapi di dalam hati manusia itu sendiri. Kalau surah Al-Falaq, tuan-tuan dan puan-puan, mengajar kita berlindung daripada bahaya luar. Surah Al-Falaq ni kita baca sebab lindung daripada mara bahaya yang daripada luar. Anasir-anasir luar, tuan-puan. Tapi surah An-Nas mengajar kita berlindung daripada bahaya yang paling halus, iaitu bisikan dalam jiwa sendiri. Surah Al-Falaq ajar kita tepis, berlindung daripada anasir-anasir luar, tuan-puan. Tapi surah An-Nas nak ajar kita berlindung daripada hati kita sendiri. Okey, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuan-puan, nak tahu cerita berkenaan dengan apa? Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika. Jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Lah Official. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, berjumpa selepas ini.
إله إلا الله لا إله إلا الله Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah kepada Tuhan pemilik manusia, Tuhan kepada sekalian manusia. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemilik segala manusia, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allah diperkenalkan sebagai Rabb. Maksud Rabb tuan-tuan, yang mencipta, mendidik, menjaga manusia. Manusia kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita lah. Saya lah tuan-puan. Rasa tak cukup baik, tak dihargai, letih dengan emosi kita tuan-puan. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, tuan-puan, Allah ini Rabb, iaitu menjaga kita. Okey. Sebab itu tuan-puan, bila jiwa kita letih, jangan lari kepada manusia. Katalah kepada Allah. Ceritalah kepada Allah. Lari semula kepada Rabb kita, iaitu Tuhan kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tuan-tuan, Malikin Nas. Apa maksud Malikin Nas? Raja sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan-puan adalah raja sekalian manusia. Tuan-puan, apa maksud raja? Raja di sini membawa maksud tuan-tuan dan puan-puan, Allah ini pemilik kita. Allah ini penakluk kita tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang Allah nak buat, semuanya di atas Allah punya kehendak tuan-puan. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita nak kata, jangan terlalu takut dengan manusia. Allah ni pemilik manusia. Kita nak takut dengan manusia kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ni pemilik kita. Allah Subhanahu wa taala ni pencipta kita. Boleh? Takutlah kehilangan redha Allah Azza wa Jalla. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung selepas ini. Kita berehat seketika. Jangan lupa subscribe YouTube Salah Official. Kita sambung sampai ini tuan-puan, ayat ketiga. InsyaAllah, berehat dulu. Jangan rehat dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti seketika. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita berjumpa kembali, sambung tuan-tuan dan puan, iaitu ayat ketiga, ilahin nas. Apa maksud dia tuan-puan? Tuhan yang disembah oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, kadang-kadang tuan-tuan dan puan, ilah ni maksud tempat bergantung. Kadang-kadang kita manusia ni tuan-puan terlalu letakkan kadang-kadang duit jadi bergantungan kita ni. Kadang-kadang kita letakkan duit ni jadi tempat kebergantungan kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan kita letakkan anak ni jadi tempat ilah kita, iaitu pergantungan. Kadang-kadang kita letakkan pasangan kita ni sebagai pergantungan kita, tuan-puan. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat kebergantungan manusia. Bukan duit, bukan keuangan kita jadi tempat bergantung kita, tuan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung kita. Kalau kita letakkan material, letakkan anak, letakkan pasangan sebagai tempat bergantung kita, bila dia kecewakan kita, bila dia tak hargai kita akan jadi sedih. Tapi bila kita letakkan ilah, iaitu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla secara mutlak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi sebaik-baik tempat bergantungnya kita. Faham teman? Tu jadi masalah kita ni tuan-puan. Kalau kita bergantung kepada benda lain, lepas tu kadang benda tu mengecewakan kita, makhluk mengecewakan kita, pasangan kecewakan kita, anak kecewakan kita, maka kita akan jadi hilang arah tuan-puan. Maka letakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Tuan-puan, dan ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Tuan-puan, ayat keempat cerita berkenaan dengan apa? Iaitu waswas. Tuan-puan, min syarri daripada kejahatan waswasil khannas. Apa dia tuan-puan? Was-was itu bisikan berulang-ulang tuan-puan. Kalau siapa ada masalah was-was, siapa ada masalah rasa macam selalu ragu-ragu tuan-puan, baca surah An-Nas itu. Yang kedua, yang pertama was-was, yang kedua khannas. Apa dia khannas? Bersembunyi bila kita ingat Allah. Syaitan ni tak paksa tuan-puan, dia hanya membisikkan. Maka kita letakkan, ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan melibatkan aku ni was-was. Yang kedua daripada kejahatan yang halus, iaitu syaitan. Boleh? Sebab tu kita baca min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan waswas dan khannas, bisikan syaitan yang mana membisik, menghias untuk dosa dan menggoda kita rasa perlahan-perlahan rasa kalau dosa ni tak ada apalah. Itulah bisikan syaitan. Kita doakan tuan-tuan dan puan supaya ya Allah, kami ini ya Allah terlindung, kita semua ya Allah lindungilah kami ya Allah daripada bisikan syaitan yang halus. Boleh? Contoh bisikan syaitan apa tuan-puan? Aku ni tak layak berubah. Allah tak sayang aku. Allah tak ampunkan aku. Faham tak tuan-puan? Kadang-kadang kita nak berubah, lepas tu kita cakap dengan diri kita, aku ni banyak dosa lah, Allah ampunkan tak aku ni ya. Allah maafkan tak aku ni ya. Tuan-puan, ketahuilah bahawasanya kalau kita nak bertaubat kepada Allah, nak minta ampun kepada Allah, tiba-tiba kita rasa macam tak payahlah, aku ni pun banyak dosa, Allah terima ke tak aku ni, tak payah taubat lah. Ketika itu syaitan dia suka tuan-puan bertepuk tangan dia. Sebab berjaya menyebabkan hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini tak taubat. Tuan-puan, jangan rasa macam tu. Taubatlah, kembalilah kepada Allah. Kita ni layak berubah tuan-puan. Teruk macam mana pun kita ini di sisi manusia, nak bertaubat kembali kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah terima kita tuan-puan. Boleh? Jangan letakkan aku nak berubah lah tapi banyak sangat dosa lah. Boleh ke aku ni berubah? Tak payahlah. Nantilah taubat, nantilah. Tuan-puan, itu semua bisikan syaitan. Dia suka tuan-puan. Syaitan tak suka orang taubat tuan-puan. Dia suka buat dosa, rasa tak ada apa. Tu dia suka. Boleh? Dan ayat yang kelima, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuan-puan, syaitan ini tak masuk dalam badan. Syaitan ini dia masuk dalam hati. Habis tu Ustaz yang kena rasuk tu Ustaz? Ya betul. Okey, itu bab lain. Ini nak cerita syaitan masuk dalam hati ni lagi bahaya. Masuk dalam badan kita tahu orang tu kena rasuk tuan-puan contohnya. Tapi kalau dia masuk dalam hati, dia bisikkan dalam hati kita buat benda yang tak baik, kita tak tahu, nampak kita adalah benda yang sebenar, kita manusia yang betul. Tapi sebenarnya dia dah masuk dalam hati, hati jadi lalai, mudah dibisik oleh syaitan. Sebab tu kadang-kadang sebelum solat tuan-puan, angkat takbir tu, baca surah An-Nas. Imam kadang-kadang dia baca tuan-puan. Kan? Betulkan sauf, sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah.
Okay, lepas tu dia niat tuan-puan. Usolli fardhal Jum'ati. Solat Jumaat lah contoh. Okay, lepas tu baca surah An-Nas. Tuan-puan nak time solat, tuan-puan buat macam tu juga. Okay, diri sebelum solat tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bacalah tuan-puan. Boleh, tak ada masalah. Okay, mudah-mudahan tuan-puan ketika itu syaitan tak masuk dalam hati kita. Boleh? Ayat yang ke-6, last terakhir tuan-tuan dan puan-puan, minal jinnati wan nas, iaitu ya Allah, aku berlindung daripada bisikan jinnah, jin wan nas, dan juga manusia. Ya Allah, aku berlindung daripada bisikan bukan hanya daripada jin satu bab, juga daripada bisikan manusia yang melalaikan, yang menggoda, yang menyebabkan berlakunya kejahatan. Dua, jin dan juga manusia yang nak buat jahat dengan kita. Ya Allah, jadikan aku, lindungilah kami ya Allah daripada syaitan, jin dan juga manusia yang nak mengajak kepada kejahatan, kelalaian. Apa contoh tuan-tuan manusia yang mengajak kepada dosa ni? Kawan yang menormalisasikan dosa. Kawan buat dosa, patut kau tegur, ini tidak. Jomlah buat dosa sekali. Pasangan yang melemahkan iman, patutnya suami tegurlah isteri tu. Tak, suami ajak sekali tuan-tuan. Okay? Influencer yang menyesatkan nilai. Ni cerita sikit lah tuan-tuan. Apa sih influencer? Pengaruh tuan-tuan. Pempengaruh influencer tuan-tuan. Okey, terutamanya para asatizah, jangan kita ni jadi penunggang agama. Boleh? Kita ni bukan penunggang agama tuan-puan, kita ni amanah, pengamanah agama tuan-puan. Boleh? Jaga-jaga tuan-puan. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. InsyaAllah tuan-puan. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini untuk kita ceritakan penutup dan aplikasi ataupun refleksi dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Lak Official. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti rehat seketika. Kita berjumpa selepas ini.
إلا الله Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan, penutup bagi surah An-Nas. Tuan-tuan, rumusan sedikit bagi surah An-Nas. Yang pertama, kita ini lemah. Manusia tuan-tuan, kita ni sentiasa lemah. Kita ni manusia yang lemah, selalu buat dosa, senang tergoda, senang terlalai, senang terpesong, senang kita ni kejap tergelincir tuan-tuan. Iman kita kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Biasanya nipis daripada tebal. Tebal tu jarang tuan-tuan. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah bulan Ramadan ini bulan yang mana iman seseorang tu biasanya upgrade tuan-puan. Okay, kalau downgrade tu kena tengok balik lah. Biasanya iman kita dalam bulan Ramadan dia upgrade sikit tuan-puan. Okay, kalau bukan Ramadan dia downgrade sikit. Al-iman kita ni manusia yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang tu turun. Biasanya tu turun. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, musuh terbesar adalah bisikan dalam hati kita. Syaitan tuan-puan, dia tak angkat tangan kita buat dosa mencuri, tak. Syaitan dia letak dalam hati kita supaya kita ni buatlah jahat. Lama-lama kau pun ambil, kau pun mencuri. Kau pun ambil, kau pun merasuah, contoh dia. Tuan-puan, syaitan dia letak dalam hati kita tuan-puan. Syaitan tuan-puan punya licik, dia tak mampu nak goda orang buat jahat, buat dosa, dia goda orang tu supaya rasa diri baik. Dia tak mampu nak goda orang tu buat jahat, dia goda orang tu supaya rasa diri dia baik. Sebab itu tuan-puan, kadang-kadang jaga-jaga tuan-puan, jangan kita pergi masjid 24 jam, orang yang tak pergi masjid, kita kutuk dia. Mentang-mentang kau pergi kuliah masjid selalu, kau AJK Muslimah Masjid, ataupun kau AJK Muslim Masjid, Muslim tuan-puan kau ni kaki tangan masjid, selalu ke masjid 24 jam, orang tak pergi masjid, engkau kutuk. Orang tak pergi masjid, engkau nilaikan dia. Belum tentu. Mungkin dia tak pergi masjid, dia khidmat kat rumah, lagi banyak, lagi ikhlas daripada kita yang pergi masjid. Faham tak tuan-puan? Ajak tak apa, tapi jangan kita menilai orang. Faham tuan-puan sebab bisikan syaitan tu tuan-puan, kadang-kadang kita sedekah tuan-puan, kita rasa macam kita paling baik. Rupanya ada orang sedekah lagi ikhlas daripada kita. Faham tak? Syaitan tu tuan-puan, kalau tak mampu goda seseorang itu menjadi jahat, dia goda seseorang tu rasa diri jadi baik. Itu pun godaan syaitan tuan-puan. Jadi macam mana? Amalkan surah An-Nas, insya-Allah. Yang ketiga terakhir, pelindung terbaik bagi kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan pergantungan 100% kepada Allah. Usaha daripada kita, lepas tu bergantung 100% kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, surah An-Nas mengajar kita bahawa iman bukan sekadar melawan dunia luar, tidak, tetapi iman juga menjaga dalaman daripada diri dan hati kita. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan surah An-Nas ini kita baca setiap pagi dan malam. Okay, 3 kul tuan-puan, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad,
Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Baca tuan-tuan setiap pagi dan malam. Amalkan, ajarkan kepada anak-anak kita 3 kul ini. Dan tuan-tuan dan puan, jadikan doa bila hati kita gelisah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, itu sahaja sekian daripada saya untuk kali ini. Tuan-tuan dan puan, saya Ustaz Aidil, mohon maaf segala salah dan silap. InsyaAllah tuan-tuan jangan lupa subscribe YouTube Ustazlah Official. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan, maaf segala salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.